Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni Kensediti nak sharekan kepada kawan-kawan isu NLK. Jadi NLK Racing daripada kawan kita dia hantar pada Kensediti untuk mapping semula isu dia. Sebab isu dia kata tak ada timing kuda dengan laptop exhaust berapi. Jadi Kensediti akan mappingkan, dah ada dah. Kensediti dah mappingkan tadi. Ada mod highway, mod laptop exhaust berapi, mod timing kuda dan mod daily sekali dengan mod race main dekat. Untuk main 2 kilo. Jadi inilah dia isu RSX 150. Jadi sangat kecil lah. Nampak comel, molek. Jadi ini isu racing daripada NLK Racing. Jadi kat sini ada butang mod lah. Ada butang mod, ada USB untuk mapping, ada CD. Ni Kensediti bagi lah stiker sementara, stok masih ada. Jadi yang ni kawan kita, dia minta Kensediti mapping semula isu dia untuk ada mod yang Kensediti bagi tahu tadi lah. Jadi nama yang hantar ni untuk mapping di sendiri Tuan Kai. 9002, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Ni dia minta tolong Kensediti mappingkan untuk isu PNP RSX 150. Jadi kepada kawan-kawan yang dah ada isu ataupun CDI yang belum mapping lagi, kalau nak mapping boleh WhatsApp CDT. Jadi jom kita tengok mapping owner. Kita buka aplikasi, onkan issue, read all, yes. Okay guys, jadi dah berjaya kita buka dia punya mapping. Jadi untuk mod nombor 1 ni adalah mod highway. Mod nombor 2 Kensediti mapping laptop exhaust berapi. Mod nombor 3 Kensediti mapping timing kuda. Untuk timing kuda ni boleh bawa jalan untuk isu, tiada masalah. Mod nombor 4 mod daily dan mod race main dekat untuk race bawah 2 kilo. Jadi untuk dapatkan power yang sebenar, kawan-kawan boleh pakai mod nombor 4. Sesuai pakai daily, sesuai untuk kita test motor, kita nak tahu motor kita paling power, GPS dapat berapa, kawan-kawan boleh pakai mod nombor 4 Untuk 2 kilo boleh pakai. Jadi kalau main jauh lagi, Kensediti showkan pakai mod nombor 1 mod highway. Jadi untuk kita elakkan daripada enjin kita terlalu overheat jadi kalau highway ni 2 kilo ke atas 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo Jadi kalau kita lock throttle straight dengan api yang sangat kuat, maka akan berlaku overheat Panas yang melampau boleh merosakkan enjin kawan-kawan. Jadi untuk elakkan daripada panas melampau main jauh highway, kawan-kawan boleh tekan je mod nombor 1. Kat sini dia ada butang mod dia. Untuk isu punya daripada NLK Racing high performance. Jadi untuk isu ni Kensediti dah mapping. Dia ada 4 mod. Jadi mod nombor 1 mod highway, mod nombor 2 laptop exhaust berapi, mod nombor 3 timing kuda boleh bawa jalan, mod nombor 4 mod daily dan mod race main dekat. Jadi kita nak keluar, off kan, tekan bangkah, tekan yes. Jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika kawan-kawan berminat nak order isu ataupun CDI baru siap mapping, atau kawan-kawan dah ada CDI atau isu sendiri belum mapping lagi, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor Kensediti di bawah. Terima kasih support.